Lauk pantang simple je tapi power. Ini dia ayam kampung bakar. Khusus untuk mak-mak yang baru lepas bersalin, gabungkan pula dengan sup lobak putih. Komplit. Untuk perapan ayam kampung guna 4 ketul je. Bawang merah, bawang putih, kunyit, halia, cili padi 1 je cukup buat rasa-rasa. Tumbuk lumat. Ayam kampung ni kena pandai buat perapan dia sebab isi dia liat sikit. Kurang lemak kan. Kami guna cuka sikit untuk lembutkan isi ayam bila kita bakar nanti. Bubuh minyak sikit, garam sikit. Tertinggal. Bubuh sikit sebut ketumbar. Panaskan oven suhu 170 darjah Celsius untuk 30 ke 35 minit. Untuk sup lobak putih, tumis dulu bahan-bahan ni biar garing sikit, bau wangi. Masukkan 1 gelas air. Masukkan lobak putih kita, perasakan dengan garam dia dah cukup. Susu ibu tak putus lah lepas ni. Tak payah campur susu lain. Fokus untuk fully breastfeed kurang-kurang 6 bulan. Alang-alang tu biar sampai 2 tahun terus. Ada daun sawi kan cantik tu. Siap dah ayam kampung bakar kita. Biar rest dulu 5 ke 10 minit. Kita nak ayam yang masak elok, tak kering sangat. Nampak kan? Lembut elok. Kira jadilah ni. Tu dia cantik elok kejadiannya. Alhamdulillah. Untuk mak-mak dalam tempoh awal berpantang ni, cuba elakkan processed food, sos-sos dan sebagainya. Bahan perasa guna garam saja cukup. Last but not least, selamat berpantang untuk mak-mak yang baru lepas bersalin. Follow kami untuk lebih banyak lagi resipi menarik. InsyaAllah.